Kumpul mainan, kumpul kenangan. Saya Fendi dan selamat datang ke video SM Collector. Baru-baru ni saya dan Abang Ashraf ada ke shopping kompleks untuk membeli barang-barang dapur. Masuk saja, benda pertama yang kami nampak adalah air Prime. Prime adalah sebuah air yang diimport dari luar negara. Mana-mana peminat social media mesti pernah nampak air Prime ini. Dan dia datang dengan pelbagai jenis perisa yang nampak menyelerakan time bulan puasa. Bukan takat Prime, Netflix pun ada keluarkan kudapan-kudapan mereka sendiri. Yang saya nampak depan saya ni adalah Honey Barbecue. Popcorn, nampak besar tau popcorn dia. Dan ini adalah officially licensed product dari Netflix yang dikeluarkan dari negara Korea. Bukan setakat honey mustard, mereka pun ada truffle infused potato chips. Yang ni nampak sedap. Tapi tiba-tiba Abang Ashraf ada panggil tunjuk satu potato chips yang hampir sama tinggi dengan beliau, iaitu potato chips Tasto. Ini kalau ambil tak jadi cerita ni. Memang betul-betul hampir sama tinggi dengan Abang Ashraf. Not bad. Pandai brand-brand ini menarik perhatian kanak-kanak. Bukan takat kanak-kanak, bapak-bapak pun teruja sekali tengok produk-produk ni. Nampak? Di situ ada jenis macam sour cream, original, barbecue. Sekali lagi betul-betul menduga. Dan sini pun kami ada nampak seaweed minion lah. Lavender crunch, Korean seaweed. Jenama sea salt. Bukan itu saja, air kegemaran saya iaitu Arizona Tea ada buat collaboration dengan Marvel. Memang nampak sempoi lah. Ini Super LXR Hero Hydration Citrus Lemon Lime. Gambar depan dia adalah Hulk. Ini Captain America. Apa ni? Air blueberry. Ini pula Peach Mango Wakanda Forever Black Panther. Dan juga Iron Man Dragon Fruit Watermelon. Okeylah, alang-alang kita dah ni, apa kata kita unpack satu booster pack Quest. Gambar depan Boboiboy Frostfire versi Chef. Ini adalah pack Quest 5/9. Pada sesiapa yang belum tahu, pack Quest ini adalah pack jenis lama, so tak boleh diguna main untuk tournament. Tagline macam biasa, kumpul, main dan gabung. So mari kita buka dan lihat kad apa yang boleh kita dapat di dalam pack ini. Seperti biasa, ambil kad pertama dan letakkan di belakang. Dan untuk kad pertama kita bagi siri pack Quest ini adalah kad cara permainan. Okey, so kita ambil kad ni, tak ke tepi. Kad sebenarnya adalah Bro Langkas Archie. HP 160, attack 120. Efek adalah attack kali 2 jika kad Bro Langkas ada di deck kalah. Kad seterusnya, HP 100, attack 120. Efek pula serangan pihak lawan tidak berkesan sebanyak 3 kali. Kad yang seterusnya adalah Boboiboy Duri. HP 200, attack 180. Sayangnya kad ini tiada efek. Kad seterusnya yang kita dapat adalah Databot. HP 80, attack 60. Efek adalah pinjam HP dan attack ataupun efek dari mana-mana kad dalam deck menang atau kalah. Kad ni function teruk. Next adalah Gopal dan Tumbosaurus. HP 140, attack 100. Sayangnya juga kad ini tiada efek. Untuk kad terakhir kita adalah Boboiboy Frostfire. HP 340, attack 180. Efek pula HP tambah 40 jika kad sebelum adalah Boboiboy Api. Memang cantik betul lah. Saya betul-betul teruja tu. So seperti biasa, kad-kad ini perlulah kita letak di dalam sleeve untuk memastikan kualiti dan juga kondisi kad sentiasa terjamin. Sebab memandangkan pack Quest ini adalah kad lama.
So, ini adalah kad-kad yang telah kita dapat. So, sampai sini sajalah video kita untuk kali ini. Jumpa next time. Bye!